penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu tak apa, ambillah lagi, curilah lagi, rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah biar rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India tak boleh. Melayu curi, rompaklah. Memberi amaran kepada YB Sani dari Ulangan. Jangan kamu korang hajar dengan orang Melayu dan orang Islam. Kamu kutuk orang Melayu. Kau tu bangsa apa? Ha? Kau bangsa apa? Kau ingat senang-senang nak kutuk orang Melayu dan kata macam-macam kepada orang Melayu. Dulu dah kamu nak mempertabatkan komunis. Asyik Maidin semua dalam buku sejarah. Kami semua bagi tahu kat kamu, jangan korang hajar dengan orang Melayu dengan Islam. Okey? Kalau lagi sekali kamu korang hajar, kamu siap, kamu tunggulah nasib kamu nanti. Siap, terima kasih. Dan saya pun ikuti juga perbahasan. Saya nampak macam bukan PN saja main politik. Saya nampak PH pun boleh tahan politik juga. Kan? Sebab ada juga yang bangun dia kata Melayu sakau. Itu daripada PH. Ada juga saya nampak ahli-ahli parlimen daripada DAP yang bersungguh-sungguh meretorikkan sebagai kesalahan ini semua daripada orang Melayu. So, akhirnya semua pihak gunakannya sebagai bahan politik. Malah yang buka sebagai kempen politik di Negeri Sembilan, Perdana Menteri sendiri. So, akhirnya rakyat nak percaya siapa? Saya rasa rakyat akan percaya kalau sekiranya benda ni dibawa semula dalam Dewan, pertama, dibahaskan dengan undian, kedua, dan syur tentang RCI, syur kepada tamu haji ni dilaksanakan sepenuhnya. Adakan timeline, tunjuk kepada rakyat apa yang berlaku, dan kita pun nak tahu duit ni hilang pergi poket siapa. So kalau ada mana-mana pihak yang terima duit salah ni, yang dapat duit free ni, yang terlibat dalam sakau ni, mesti dituduh lah. Tak kisah dia daripada parti politik mana, dia daripada parti kerajaan ke, dia dari parti pembangkang ke, semua orang bersalah. Ini penting untuk kita faham. Sampai sekarang tak ada lagi pertuduhan kepada sesiapa. Jadi patut ke sebenarnya sama ada Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan menceritakan kenapa RCI ini ditahan selama 3 tahun? Perlu. Saya rasa antara sebab kenapa pihak pembangkang keluar daripada Dewan adalah orang yang nak sungguh-sungguh bawa RCI ini, dia tak datang. So bila dia tak datang, pembangkang kata kita nak dia datang dan jawab. Sebab kita dengar semasa kita berada di Negeri Sembilan, dia kata ada orang sakau duit. Kita cari dalam RCI, tak ada pula siapa yang sakau duit tu. So kita nak tanyalah soalan kepada Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Kalau ada yang kata sakau, kita nak tahu siapa sakau. Sebab kita baca 252 buku surat, tak jumpa pula siapa yang sakau. Tak ada pula siapa yang dinamakan siapa yang sakau. Tak ada pula disyorkan pertuduhan kepada si fulan dan sakau. Saya faham ramai yang kata itu bukan the whole scope atau TOR, terms of reference RCI. Saya faham. Tapi kalau itu bukan skop dan terma RCI, kenapa Perdana Menteri kata ada yang sakau? Masa yang sama, saya juga mengakui sepatutnya dibahaskan oleh semua orang. So, untuk meredakan keadaan, apa kata mana-mana orang daripada 222 ahli parlimen, dia masukkan usul nak bahaskan semula dengan undian kepada RCI tersebut. Pelik juga, dulu RCI Pulau Batu Putih boleh pula undi, ditarik balik. Tapi yang ni apa yang special sangat? Kenapa tak diundi? Kenapa nak diberi penerangan saja? Kita nak rakyat berfikir. Tapi 3 tahun tu macam tempoh yang bila nak PRN ke-9 baru keluarkan Rafizi pun dah buat ulasan. Ya, itulah yang saya selalu kata. Jangan salahkan rakyat bila rakyat mula berfikir. Rakyat pun pandai. Kenapa tiba-tiba 2-3 hari sebelum PRN Negeri Sembilan dikeluarkan RCI ini? Adakah waktu dan ketika itu gelombang biru itu terlalu besar sehingga gelombang merah tak boleh tewaskan? Ini persoalan yang rakyat duk fikir.
Okay. Jadi